Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu pantun. Mari kita baca pantun berikut. Seia sekata. Batu geliga, batu permata, cincin suasa di dalam peti, jiran tetangga, saudara kita, setiap masa perlu dihormati. Asam gelugur dijemur sekata, di atas para, di depan halaman. Tegur menegur sesama kita, hidup mesra, sentiasa aman. Buluh dibelah di halaman rumah, dibuat para pohon peria. Jiran sebelah bersikap ramah, kita gembira, mereka ceria. Di hujung desa kumpul jerami, jerami diikat, dibuat tikar. Petimbang rasa saling memahami, tanda muafakat tanpa bertengkar. Mari kita lihat ciri-ciri pantun. Pantun ada pembayang maksud dan juga maksud. Pembayang maksud, batu geliga, batu permata, cincin suasa di dalam peti. Kita lihat ini ialah baris pertama dan baris kedua dalam rangkap pantun. Baris ketiga dan baris keempat pula mewakili maksud pantun. Jiran tetangga, saudara kita, setiap masa perlu dihormati. Seterusnya, lihat rangkap pantun berikut. Batu geliga, batu permata, cincin suasa di dalam peti. Jiran tetangga, saudara kita, setiap masa perlu dihormati. Kita boleh lihat di sini baris pertama dan baris ketiga mewakili sama bunyi. Kita ulangi. Batu geliga, batu permata. Baris 1. Jiran tetangga, saudara kita. Baris 3. Sama bunyi. Kita lihat pula seterusnya. Cincin suasa di dalam peti. Baris kedua. Setiap masa perlu dihormati. Baris 4. Sama bunyi. Sekian, terima kasih. Kita akan lihat latihan yang seterusnya.